Hai guys, jumpa lagi kita ya. Di video kali ini kita bahas ada nih TikToker Malaysia berani jujur loh kalau bahasa Melayu itu adalah bahasa kampung katanya. Makanya banyak yang gak ingin berbahasa Melayu, bahasa kebangsaan mereka. Mungkin merasa malu atau merasa takut dibilang kampungan. Bener gak sih? Nih videonya. Mana pun kurang, apa yang saya cakap ni adalah realiti. Sesungguhnya bahasa Melayu hanyalah bahasa kaum Melayu kampung. Bukan bahasa Melayu di bandar, bukan bahasa Melayu untuk orang politik, perniagaan maupun pendidikan. Tengok sajalah dekat Thailand, tengok sajalah dekat Indonesia, tak ada pun sibuk nak pleasekan pelancong-pelancong daripada sini menggunakan bahasa mereka sendiri. Tetapi kat Malaysia ni kenapa pula kita nak buat macam tu? Memalukan. Makanya guys, enggak heran kalau negara tetangga kita ini suka berbahasa Indonesia karena bahasa Indonesia itu keren, ya kan? Saking kerennya bahasa Indonesia ini populer loh di Rusia. Sehingga ada mahasiswa Rusia berbahasa Indonesia dengan Perdana Menteri Malaysia Pak Anwar Ibrahim gitu. Katanya banyak yang kurang minat bahasa Melayu. Bukan dari golongan rakyat saja yang gak fasih bahasa Melayu, tapi dari golongan DPR pun masih banyak yang gak bisa bahasa Melayu. Kok ada ya? Kok ada sebuah negara tapi rakyatnya, bahkan pejabatnya, orang iso boso kebangsaan negaranya gitu. Aneh sih ya, nih videonya. Perlu cakap dalam bahasa Malaysia. Ya, boleh. Dalam Dewan. Kalau AI Tawar dapat apa dalam SPM untuk bahasa Malaysia? Seronoklah diorang gelak ketawa kan. Gelak kerana apa? Kerana daripada seorang adun bangun minta adun daripada pihak kerajaan cakap bahasa Melayu dalam sidang DUN. Boleh jawab? Berani jawab? Jawablah. Gelak ketawa macam memperlekehkan apa nak cakap bahasa Melayu. Itulah yang nak disampaikan. Seolah bahasa Melayu ni tidak standard. Tak dapat menjadikan bahasa perantaraan, lingua franca katanya. Pas saya cakap bahasa Malaysia, you tak faham bahasa Inggeris, then I will come and teach you lah. Don't worry. Bahasa lingua franca dunia. That's why Perdana Menteri Anwar Ibrahim cakap kita mesti cakupi bahasa Inggeris. Betul atau tidak? Nak jadi wakil rakyat sebuah kerajaan yang mana perlembagaan negaranya mengangkat bahasa Melayu ni dalam perkara 152. Bahasa Melayu adalah bahasa rasmi negara ni. Ini bahasa yang perlu menjadi bahasa perantara, terutama dalam hal-hal kerajaan. Jadi saya saran kepada Jagjit Singh, tuition, pergi belajar bahasa Melayu dengan jelas. Dan barulah awak boleh menjadi seorang wakil yang dapat bertutur, dapat menyampaikan apa yang awak nak sampaikan. Fikir-fikir. Ayo, pagi-pagi macam ni. Bahasa Melayu kadang-kadang halus je. Bahasa Inggeris besar. Inggeris dah tak ada dah. Dalam majlis, orang putih ada 3 ekor je. Yang orang kita ni ramai. Semua boleh bahasa Melayu. Cakap Inggeris juga. Surat rasmi, cara di mahkamah, masih lagi. Kita lihat negara lain, pergi ke PBB. Pemimpin mereka berucap dalam bahasa ibunda je. Pemimpin kita tidak berucap dalam bahasa Inggeris, dalam bahasa asing. Kecuali negeri yang fikirannya dijajah. Banyak pemimpin mereka cakap Perancis. Pemimpin mereka Latin cakap Sepanyol. Tempat kita cakap Inggeris juga. Keliru dengan identiti negara kita sendiri. Sikit demi sedikit, hilang identiti asal negara kita. Kita sibuk mengangkat budaya luar. Tunjukkan identiti Malaysia. Malaysia mesti. Dan kita tahu bahawa orang nak tengok bahasa Malaysia. Bahasa Malaysia ni bahasa yang mudah dipelajari. Kenapa kita tunjukkan identiti kita? Oh ya guys, buat netizen Malaysia, kalian jangan marah dong kalau dibilang krisis identitas. Orang emang benar kok, rakyat kalian sendiri yang bilang. Benar nggak? Bahkan di sidang DPR pun banyak pejabat yang menentang bahasa Melayu tersebut. Malah mereka membela bangsa masing-masing. Yang bangsa Cina mengaku Cina juga suatu identitas Malaysia. Begitu juga dengan India dan juga Melayu gitu. Jadi kalau dipikir-pikir ya, kapanlah negara ini memakai bahasa kebangsaan mereka ya?
Sementara mereka masih sibuk ngurus bahasa kebangsaan mereka hingga saat ini. Sebenarnya sih ini bukan menjadi urusan kita ya guys, cuman kita nambah pengetahuan aja gitu. Di negara A seperti ini, di negara B kayak gini gitu. Terus ini video juga untuk membalas argumentasi para netizen seberang yang suka merendahkan Indonesia gitu. Biar mereka tahu juga bahwasanya negara mereka juga nggak sempurna. Setiap negara ada kelebihan, ada kekurangannya masing-masing, ya kan? Boleh jalan Arau. Adakah bahasa Cina dan bahasa Tamil juga salah satu identiti Malaysia? Ni, itu kita dah tahu. Arau, kamu tak boleh jawab. Arau sudah jam lah. Arau sudah jam. Bahasa Cina dan bahasa Tamil dan bahasa Inggeris juga salah satu identiti Malaysia. Saya tak bagi pun. Baik. Jawablah Arau, jawab saja. Ya atau tidak. Soalan senang. Ini identiti Malaysia, tetapi kena ingat, kita kena patuh kepada undang-undang perlembagaan. Betul. Jadi pelbagai bahasa dibenarkan dari bahasa Melayu pasal bahasa Cina kecil. Hari ini nampak orang yang menentang bahasa Malaysia di Saya tak menentang. Saya menghormati bahasa Malaysia. Sepatutnya kita Menteri KPKT baru keluar berita. Betul. Sudah nyatakan tiada orang boleh larang kami menggunakan bahasa. Arau, Kampa dan juga Raup duduk. Saya duduk. Perasaan malu sebagai rakyat Malaysia yang tidak boleh berbahasa Melayu. Mana ada orang Rusia tak kerti cakap bahasa Rusia? Mana ada orang Jepun tak kerti cakap bahasa Jepun? Takkan hari ni kita nak lawan hukum orang Melayu, orang Malaysia tak kerti cakap bahasa Melayu? What the shame? Kebanyakannya adalah gagal melepasi ujian penguasaan bahasa Melayu. Korang perasan tak? Ramai dalam kalangan rakyat Malaysia termasuk orang Melayu tak boleh bercakap dalam bahasa Melayu dengan betul. Termasuklah sebahagian ahli politik kita. Tengok saja dalam Dewan Rakyat. Nanti dulu. Kemudian, tengok pula segelintir pempengaruh kita sama ada di TikTok ataupun Instagram yang cuba buat isi kandungan dalam bahasa Melayu, tapi bahasa Melayu dia teruk sangat. Tata bahasa dia pun teruk. Ada tak yang menegur? Ada tak mereka yang cakap berterabur ni rasa malu? Langsung tak ada kan? Tapi, cuba kalau ada yang tak boleh bercakap dalam bahasa Inggeris dengan betul. Mesti kena hantam kau-kau punya, betul tak? Itu menunjukkan bahawa bahasa Melayu memang tak ada nilai. Sebab orang tak kisah langsung sama ada kau boleh bercakap dengan betul ataupun tidak. Dan orang yang cakap bahasa Melayu dengan teruk tu tak ada rasa malu pun. Korang tengok je lah dekat Dewan Rakyat. Kedua, cuba tanya orang kita ataupun orang asing, kenapa nak belajar bahasa Inggeris dan bahasa Cina? Jawapan mereka mesti sebab perniagaan dan peluang pekerjaan kan? Nampak sangat bahasa ni tak ada nilai. Pelajaran sains dan matematik di negara China dalam bahasa Cina. Di Jepun dalam bahasa Jepun. Mereka boleh terjemahkan setiap perkataan asing ke dalam bahasa ibunda mereka. Tapi di Malaysia, pemimpin dan rakyat kita sendiri mengatakan kedengaran lucu kalau perkataan-perkataan sains tu ditukarkan ke dalam bahasa Melayu. Dan sampai ke tahap kita tak ada terjemahan khusus ke atas perkataan-perkataan tersebut. Ini faktanya. Sakit hati macam mana pun korang, apa yang saya cakap ni adalah realiti. Sesungguhnya bahasa Melayu hanyalah bahasa kaum Melayu kampung. Bukan bahasa Melayu di bandar, bukan bahasa Melayu untuk orang politik, perniagaan maupun pendidikan. Setuju ataupun tidak, kongsikan video ini dan follow 1 kali.